Arnab Akmal yang hebat. Di sebuah kampung yang menghijau, Akmal berdiri di hadapan reban kayu milik datuknya, Tok Wan. Akmal sangat kagum melihat berpuluh-puluh ekor arnab yang melompat-lompat dengan ceria. Tok Wan, bolehkah Akmal belajar cara menjaga arnab-arnab ini? Tanya Akmal dengan penuh semangat. Tok Wan tersenyum dan mengangguk. Boleh, Akmal. Tetapi menjaga arnab memerlukan kesabaran dan kasih sayang jika kita mahu berjaya. Tok Wan mengeluarkan seekor arnab putih yang sangat gebu dan menyerahkannya kepada Akmal. Arnab itu dinamakan Gebu. Langkah pertama ialah memastikan rumah mereka sentiasa bersih, kata Tok Wan. Tok Wan menunjukkan cara menyapu sisa makanan dan memastikan lantai reban kering supaya arnab tidak jatuh sakit. Akmal mendengar dengan teliti setiap pesanan datuknya. Setiap pagi sebelum ke sekolah, Akmal akan menjenguk Gebu. Dia memastikan bekas air sentiasa penuh dengan air bersih. Arnab tidak boleh minum air yang kotor, pesan Tok Wan dari jauh. Akmal menggosok kepala Gebu yang lembut. Dia mula faham bahawa kebersihan adalah kunci utama untuk memulakan perniagaan penternakan yang baik. Tok Wan mengajar Akmal tentang makanan yang berkhasiat. Bukan sekadar lobak merah sahaja, Akmal. Arnab perlukan palet dan rumput kering untuk membesar dengan kuat, jelas Tok Wan. Akmal menghulurkan segenggam rumput segar kepada Gebu. Dia melihat Gebu mengunyah dengan pantas, telinganya tegak berdiri tanda gembira. Suatu hari, Tok Wan membawa Akmal melihat kawasan reban yang lebih luas. Jika kita menjaga kesihatan mereka, arnab-arnab ini akan membiak dengan cepat, kata Tok Wan. Beliau menunjukkan cara memeriksa telinga dan kuku arnab. Akmal belajar bahawa penternak yang berjaya sentiasa peka dengan perubahan pada haiwan ternakan mereka. Beberapa bulan kemudian, satu kejutan menanti Akmal. Di dalam kotak sarang, terdapat 5 ekor anak arnab yang kecil dan comel. Akmal melompat kegirangan. Lihat Tok Wan, Gebu sudah ada anak, jerit Akmal. Tok Wan ketawa bangga melihat usaha Akmal membuahkan hasil. Kini, jumlah arnab Akmal sudah bertambah. Tok Wan mengeluarkan sebuah buku nota kecil. Sekarang, kita belajar tentang perniagaan, kata Tok Wan. Beliau mengajar Akmal cara mencatat kos makanan dan hasil jualan. Akmal belajar bahawa setiap sen yang dibelanjakan perlu diurus dengan bijak supaya penternakannya memberi keuntungan yang lumayan pada masa hadapan. Berita tentang arnab Akmal yang sihat dan cantik tersebar di seluruh kampung. Jiran mereka, Pak Jamil, datang ke rumah untuk membeli sepasang arnab untuk anaknya. Akmal memilih 2 ekor arnab yang paling sihat untuk Pak Jamil. Terima kasih, Akmal. Arnab kamu memang terjaga rapi, puji Pak Jamil sambil menghulurkan wang kepada Akmal. Akmal memegang wang hasil jualan pertamanya dengan perasaan bangga. Dia memasukkan wang itu ke dalam tabung ayamnya. Ini hasil titik peluh kamu, Akmal, kata Tok Wan. Akmal berazam untuk menyimpan lebih banyak wang bagi membeli reban yang lebih besar dan moden agar perniagaannya terus berkembang. Kini, Akmal bukan sekadar seorang kanak-kanak biasa, tetapi seorang penternak cilik yang berjaya. Dia tahu bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan disiplin dan kasih sayang terhadap apa yang dilakukan. Sambil memeluk Gebu, Akmal memandang ke arah masa depannya yang cerah dalam dunia penternakan arnab.